Okey, terima kasih Cikgu Kak Ling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kita dapat bersama-sama pada petang ini dan dapat bertemu dengan adik kakak semua pada petang ini untuk bercakap tentang hidrogen. Sebenarnya saya suka sangat bercakap dengan tentang hidrogen ni. Jadi walaupun sibuk tu, saya sepatut tak marilah. Tapi sebab nak royak benda betul. Jadi saya nak bagi tahu ini perubatan yang tidak menggunakan ubat. Biasa orang tengok kalau ada sakit makan ubat, cocok, belah, 3 benda tu kan. Biasa macam tu. Tetapi pada hari ini kita nak bagi tahu cara pengubatan terbaru. Jadi dan benda tentang oksigen dengan hidrogen ni doktor pun ramai doktor yang tak tahu. Jadi kalau ni adik aku pergi hospital ni, doktor betul ke ni hidrogen ni bagus ni untuk macam mana ni? Ramai doktor tak tahu dan dia tak kejawab ataupun dia jawab dia kata tak ada. Makan ubat ni ya, macam tu. Jadi kalau kita nak pergi tanya pun mungkin orang tak tahu sebab ini adalah yang terbaru. Jadi adik kakak pada yang mari pada hari ini bertuahlah kerana dapat mendengar penjelasan yang benar tentang hidrogen. Okay. Jadi hidrogen ni kita tengok mesej ni dia boleh 3 dalam 1. Jadi ini bahagian pertama ni untuk mata dulu. Untuk mata jadi saya sendiri pun guna ni. Saya sendiri pun ada mesej ni di rumah. Nak royak ada macam mana saya boleh tertarik dengan benda ni. Jadi sebab saya belajar tentang hidrogen ni baru je. Rupanya hidrogen ni telah dibuat kajian di Jepun sudah 50 tahun. 50 tahun dibuat kajian dan dia dapati hidrogen ni dia ni lebih baik lagi daripada ubat-ubat yang kita makan. Ubat macam ubat untuk antioksidan. Apa dia ubat antioksidan tu? Contohnya vitamin C. Vitamin C, beta-glucan, astaxanthin. Semua tu merupakan ubat-ubat untuk melawan penyakit tu. Melawan penyakit dengan cara yang berbeza lah. Dan harga dia mahal. Jadi, bila harga mahal, mestilah sesuatu yang baik kan. Tetapi hidrogen ni lebih baik daripada tu. Pasal apa hidrogen ni bagus? Inilah kita nak terang pada hari ni. Okey, yang pertama sekali jangan kita keliru dengan antara hidrogen dengan oksigen. Biasa kalau kita pergi hospital, kalau orang lelah kan, apa dia buat? Siapa di hospital, MA ke, misi ke akan masuk oksigen kan? Tetapi hari ni lepas pada ni kita akan sedut juga. Bukan oksigen tu, hidrogen. Jadi apa beza hidrogen dengan oksigen tu? Okey, oksigen yang kita sedut dia kat kecemasan tu tujuan dia untuk memberi nafas, memberi nyawa kepada sel-sel dia. Tak suri mati oksigen. Tetapi kalau untuk melawan penyakit bukan oksigen, kena hidrogen. Pasal apa hidrogen ni bagus? Inilah dia sebab dia. Hidrogen ni merupakan gas yang 100% selamat dan dia ni gas mula jadi. Dia ni, gas hidrogen ni dia sebab apa dia ni bagus tau? Sebab dia merupakan molekul paling halus sekali. Dia paling halus. Kalau orang belajar sains tahulah dia hidrogen ni duduk atas sekali kerana dia ni gas dia paling halus. Bila kita sedut dengan mata, nampak je mata kan, nampak je kita buat kat mata, tetapi hidrogen tu dia boleh masuk terus ke dalam otak kita. Sebabnya mata, bila kita buka mata, dia ada saluran dia terus pergi ke dalam otak. Jadi walaupun nampak tu sebabnya bila kita buat rawatan ni kena buka mata, jangan tutup mata. Sebab dalam bola mata itulah dia banyak saraf dan juga salur-salur untuk terus pergi kepada otak. Itu sebab dan muka ni pun semua dia ada hubung kaitnya dengan otak. Tu sebabnya ada orang jangkitan otak dia puncanya apa dia? Punca sebab ada jerawat je. Dia cekik jerawat, jangkitan kuman pergi tu dalam otak. Jadi walaupun nampaknya mata
Tapi sebenarnya dia bagus sebab gas ni dia masuk je ke mata, pergi ke dalam otak, pergi semua organ. Bukan otak saja. Pergi ke jantung, pergi ke paru-paru. Tapi yang paling cepat sekali akan mendapat kesannya adalah mata lah. Sebab tu nak kena buat mata. Ya. Okey, ni mata dia. Jadi, molekul hidrogen molekul paling kecil, senang menembus sel. Tu saya kata kan. Ni rupa otak ni. So dia masuk, dia terus pergi kepada. Jadi, bila kita buat mata ni, yang paling cepat terkesannya adalah otak kita. Ya? Okay. Lepas ni saya akan cerita pasal apa dia ni macam bagus sangat ni kan, banding dengan ubat-ubat. Yang kedua, dia masuk sehingga nukleus. Dalam sel kita ni, dia panggil pusat yang paling penting segala sel ni dia panggil nukleus. Dalam nukleus tu dia panggil dia ada dia bagi mitokondria. Mitokondria ni bahasa sains lah. Cikgu ngajar subjek ke apa? Biologi. Dia tahu lah. Jadi dalam sel tu paling penting sekali, enjin kepada sel dia terpanggil mitokondria. Jadi kalau mitokondria ni rosak, habislah. Contohnya bila mitokondria ni rosak, contohnya bagi mereka yang kena barah. Orang barah ni mitokondria rosak. Jadi bila dia rosak, itu sebabnya dia makin lama makin teruk. Jadi walaupun kita buat kemo ni jaranglah boleh memulihkan. Dia molek sebentar, duduk setahun 2 tahun jadi balik. Sebab mitokondria tu rosak. Jadi macam mana hidrogen ni membantu? Sebab dia memulihkan mitokondria tu. Jadi semua sel dia boleh terkesan. Yang ketiga, dia kurangkan radikal bebas. Radikal bebas ni kalau misal kata kita ambil paku, letak dalam air. Ya? Letak dalam air, macam mana paku tu akan jadi? Jadi mana paku? Karat. Karat. Jadi sel rosak pun macam karat tu lah juga. Puncanya apa? Punca, kalau paku tadi terdedah dalam air kan. Tapi kalau sel ni terdedah banyak sebab lah. Satu, makanan kita makan. Katalah kita makan dengan mayonis lah, dengan margarin, dengan pelantas. Semua itulah merosakkan. Sebab benda tu bukan benda asli. Lepas tu orang yang suka manis. Ni. Macam tu je dia merosakkan. Jadi benda-benda itulah yang menjadi dia panggil radikal bebas tadi. Jadi kalau kita nak lawan dia macam mana? Itu lawan dengan hidrogen tadi. Okey, ni apa yang saya sebut tadi. Kita tengok sel dalam badan kita senang rosak. Kenapa? Tengok kalau kita ambil buah apple ke, letak di luar peti, dia akan jadi macam itulah 2-3 hari. Sama juga dengan sel kita akan jadi rosak. Jadi macam mana nak pulihkan dia tu? Yang paling orang boleh pulih dengan bagi orang ke ubat kan. Ada bagian ubat atau bagi vitamin C. Tapi yang lebih baik daripada ubat daripada vitamin C tu adalah hidrogen. Ni. Sebab dia boleh. Jadi itu sebabnya dia ni boleh, hidrogen ni boleh digunakan untuk semua jenis penyakit. Daripada paling teruk sekali penyakit apa dia? Barah kan? Ataupun sakit jantung, sakit cemani, darah tinggi, kolesterol, salur darah, sumak, stroke. Semua tu boleh sebab apa? Sebab dia hidrogen ni dia membantu memulih dari akar umbi dia. Sebab orang kena sakit jantung sebab salur darah dia kan? Salur darah dia punca daripada sel dia. Macam tu. Faham ke tak Abang Rojak? Kalau tak faham kau nak tanya dah. Okey. Jadi ini adalah bentuk organ. Jadi bila kita sedut hidrogen tu, dia boleh pergi semua jenis, semua tempat tubuh kita dia pergi. Dia pergi ke dalam otak dia, ke jantung, dalam kulit, organ lain. Paru-paru boleh pergi, salur darah, mata, sendi. Jadi semua dia pergi. Jadi tu sebabnya kita nak setiap orang ni sepatutnya ada sendiri. Saya macam mana saya mula-mula tertarik dengan hidrogen ni. Dia macam ni. Orang ramai pergi klinik saya. Sebelum saya guna. Jadi ambil air minum. Ada seorang ni dia punya gula dia berapa? 22. Biasanya kena cocok lah kan 22 kecimani ni. Bagi minum air. Lepas setengah jam, cek balik. Turun jadi 12. Sebentar tolak.
Jadi maksudnya memang dia berkesan. Kenapa? Kerana dia memperbaiki pankreas. Cikgu dia memperbaiki pankreas tu. Jadi itu baru sekali makan. Jadi kalau kita nak lebih berkesan lagi adalah bukan saja minum air. Air tu mulai hari ni tuan-tuan dan puan-puan jangan minum air lain kecuali air hidrogen. Air tak kira lah kita guna penapis apa pun kat rumah, ya. Tetapi ambil air daripada penapis tu yang keluar tu dan masukkan hidrogen ni. Dah tunjuk dah cara buat air. Lepas ni ya. Okey. Jadi minum air hidrogen tu. Jadi tak kira apa jenis penyakit pun air itulah yang kita kena minum. Anak lelah bagi tu. Mak kita tak check up, tak ada tenaga, kena stroke, minum air hidrogen. Ya. Lepas tu kalau orang sakit kronik, kita ambil kat otak dululah, kat otak tu. Alzheimer, Parkinson, Alzheimer ni jenis nyanyuk. Ya. Insomnia ni tak boleh nak tidur, stroke, kehilangan ingatan, kurang ingat, ya. Kemurungan terutama budak-budak muda lah, bila ada masalah jadi kemurungan. Macam mana kita nak perbaiki? Kalau kita pergi hospital, dia bagi ubat tidur. Jadi kau tak sel lah ubat tidur, nak tidur saja. Jadi ubat-ubat tu dia tidak mengubah keadaan. Jadi macam mana nak perbaiki? Suruh dia sedut hidrogen. Sedut hidrogen, air pun minum air hidrogen. Kalau orang kena jantung, serangan jantung, stroke, hipertensi ni darah tinggi, iskemia ni serangan jantung lah, vaksin makan, semua tu serangan jantung. Jadi, kalau pergi hospital, apa yang doktor buat? Kalau walaupun dia masuk CCU lah, masuk CCU sekalipun, masuk hospital, doktor akan bagi ubat. Ubat ni sekadar untuk memperbaiki, dia tidak boleh menyembuhkan. Kenapa? Kerana ubat ni sekadar katalah dia untuk besar salur darah, nak turun kolesterol, nak cair darah, minum ubat. Makan ubat cair darah itu sahaja. Tapi dia tidak menyembuhkan penyakit. Macam mana kita nak suruh penyakit itu siar sungguh? Ya? Siar sungguh dengan bagi hidrogen ni. Sebab apa? Sebab hidrogen ni memperbaiki organ asal dia ni. Bagi dia merawat akar umbi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dekat sini orang kecil ni ambil suntikan ni insulin dan ni. Kita pergi sini dulu. Hak diabetes kecil ni, kau ambil insulin dia. Ataupun dia tahu siapa dia, mak dia ke, ayah dia ke, ataupun mak saudara ke yang ambil insulin. Tahu tak? Belah kat tangan. Berapa orang? Ada. Ayah ambil insulin. Kak sendiri ambil insulin. Berapa unit insulin? 18 berapa kali sehari? Okey, 2 kali ya. Kak ni belakang. Ambil insulin. Berapa unit? Pagi berapa? Okey. Pagi 8, tengah hari pun 8 juga. Sebelum makan kan? Okey. Malam 22. Sebelum tidur. Ya 3 kali sehari. Kak 2 kali. Okey. Kita tanya dia lah, kita tanya nak tahulah. Gapa dia doktor royak pasal insulin? Bila dah ambil insulin dia, ada peluang nak berhenti tak? Dia royak kan, doktor royak kan. Ini realiti yang kita dengar. Kan? Doktor kata kan. Bacaan gula tu tak comel sokmo. Walaupun ambil insulin. Berapa? Bacaan gula dia ada 18. Tu rupa tu 15, 12 gitu ya. Okey ya. Jadi dia ambil insulin kan. Tapi dia main 15. Dia kat ubah. Lepas tu doktor kata kan, doktor kata untuk masa depan. Pakai seterusnya lah. Insulin siapa bila-bila. siapa mati ya. Okay. Siapa bawa dari kubur lah kena bawa. Kak kan doktor ya kan. Ini benar betul ni, saya benar betul okey. Kalau tidak insulin, maksudnya saya nanti bila ambil darah tu memang tak belah sama. Saya jadi ikhtiar untuk ikhtiar lah. Yalah. Lepas insulin tu, kalau lambat makan, saya jadi biasa makan tak tentu Ya. Jadi hypo. Jadi gelap mata. Jadi nanti saya berhenti, itu kan mak ni lah. Jadi dia turun dia dah 10.
Lain 10. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti. Kebanyakan orang ambil insulin memang macam tu. Memang macam tu dan doktor akan royak ambil insulin ni dan bukan setakat tu saja. Dia punya dos tu kau naik. Jadi apa maksudnya? Insulin dia tidak menyembuhkan. Betul tak? Bahkan dia dengar kat royakan ni kan, dia ambil insulin tapi lebih pada 10 sama. Saya dulu pun macam tu juga. Saya mengajar di USM, saya kerja di USM ni 27 tahun. Dan saya mengajar pun macam tu juga. Macam itulah saya royak pada orang sakit. Rupanya bukan macam tu. Yang sebetulnya bukan macam tu. Jadi, saya sendiri ada seorang, saya punya staff kita lah, staff. Dia cocok insulin juga dulu. Bukan 3 kali sehari. Bukan 2 kali sehari, bukan 3 kali. 4 kali sehari. 4 kali sehari cocok, walaupun cocok insulin, tapi gula dia sentiasa tinggi. Macam ni lah. Bukti depan mata. Sentiasa tinggi dan pada satu ketika dia punya kaki dia ada jangkit tekumen, gangren, kena potong jari dia lah. Jari dia kena potong. Tapi kita lepas dia mari tempat saya tu, kita buat boleh selamat lah. Kaki jari lain tu boleh selamat. Tapi masalah dia ni, insulin ni. Walaupun dia ambil 4 kali sehari insulin, gula sentiasa tinggi. Jadi kalau ikut biasa tak ada harapan lah. Dia memang makin teruk. Tapi saya kata nak ada cara, saya nak royak satu cara, dia boleh berhenti insulin tu. Nak ada? Boleh berhenti insulin. Ni bukan 2 kali sehari ni, 4 kali sehari. Boleh berhenti insulin. Ni cara dia macam ni lah. Jadi nak royak, orang kata, dia pun guna ni, dia minum air, memang tak minum air lain, minum air hidrogen. Dan dia pun sedut hidrogen ni, tidur malam 3 jam. Sehari tu sejam, dah 4 jam sehari dia sedut hidrogen. Akhirnya dia berhenti insulin sebab dah turun rendah dah. Pagi-pagi dia ambil cek gula, sebelum subuh tu cek gula, hantar mesej saya. Biasa dalam 4.6, 4.7, bawah pada 5. Sebelum ni dia cocok insulin, 11, 13. Ya. Dan dia kena hypo. Biasalah hypo dah sebab biasa bila tinggi, dia makan kan. Bila makan, cocok lebih sikit. Jadi hypo pula. Dia macam tu, dia tidak stabil. Jadi apa yang berlaku, bila dia mula guna ni, gula dia start turun, stabil molek lah. Jadi lah ni daripada insulin 4 kali sehari, dia dah berhenti terus insulin. Dan sudah berapa bulan, dalam 6 bulan dah sekarang ni, alhamdulillah, walaupun dia tak cocok insulin, tapi paras gula dia 5 je. Tidak pernah tidak naik pada 10 seperti dulu lah. Jadi apa dia rahsia dia? Hidrogen. Macam mana dia ni bagus sangat? Adakah hidrogen ni boleh mengubati, boleh ganti pankreas? Dia bukan ganti pankreas, cuma dia mengeluarkan semua tadilah antioksidan tadi. Semua racun-racun yang menyebabkan pankreas ni tak boleh nak kerja dengan molek. Jadi dia macam tu, jadi pankreas ni boleh kerja dengan baik. Jadi dia boleh keluarkan insulin yang asli. Jadi dia tidak bergantung pada insulin daripada luar. Faham? Dia menyembuhkan. Itulah mana satu-satunya orang berani kata sembuh tu, macam itulah. Sembuhlah kan sebab dia dah tak perlu, dan ubat pun dia tak perlu makan. Jadi inilah dia kata pelbagai organ. Jadi diabetes ni apa dia? Organ dia adalah pankreas. Pankreas ni dalam perut lah, duduk sini pankreas. Organ lain macam kerana ni lah, keletihan kronik. Kalau dia lemak saja, tak boleh nak kerja. Okey. Organ lagi satu yang saya nak cerita ialah buah pinggang. Buah pinggang. Tempat klinik saya di Cica, New Medicare ni, tempat klinik saya ni di Cica, dan kita fokus untuk orang buah pinggang, Kak. Orang masalah buah pinggang. Jadi biasanya hari Sabtu ni memang orang daripada seluruh Malaysia mari. Orang dah rosok buah pinggang, bukan tahap 1, tahap 2, tahap 5 dah. Tahap 5 dia doktor nak cuci lala dah. Dan kebanyakannya dia mari tu sebab doktor kata, awak ni kena buat tapak ni, kena cuci dah. Masa tahap 2, tahap 3, tak cara lagi, tak kisah lagi. Doktor kata, awak ni kena cuci dah. Esok kena pergi buat tapak, contohnya. Mata tu dia ketah.
Tu pakat telefon, mana mari, macam mana ni mari? Macam hari ni 30 orang daripada Kuala Lumpur, daripada tu ni pukul 5 ni India ni daripada Selangor nak mari juga. Semua tu masalah buah pinggan. Jadi amat orang pengalaman apa. Jadi biasanya orang kalau dah rosak buah pinggan nak buat dialisis kan? Nak buat dialisis. Sama ada cuci air kau cuci darah kan? Itu saja, tak ada pilihan lain. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya buat pada hari ini kita boleh selamat. Kita boleh selamat daripada cuci tu. Macam mana kita buat? Inilah. Ataupun orang sudah dialisis, kebanyakannya orang dah dialisis ni dah keletih tau. Sudah dialisis sebab darah tubik habis, memang letih sangat ni. Jadi supaya kita bagi hidrogen ni segar, boleh buat kerja lain walaupun sudah dialisis, dan kebanyakannya dia akan bila toksin tu tubik, kita adalah benda lain, makan tu kena patah dan ada beberapa lagi benda yang kita buat. Tapi salah satu yang regular saya buat, kita buat banding lah. Hak ni, orang ni ambil sedut hidrogen. Hak ni tak sedut hidrogen. Hak sedut hidrogen tu cepat dia boleh pulih. Mungkin dalam masa 3 bulan, 4 bulan boleh pulih. Ni pelbagai organ. Paru-paru ni okey. Paru-paru ni macam tu juga. Orang sakit asma. Kalau anak-anak memang lelah. Biasa pergi oksigen, dia bagi oksigen lah. Pergi hospital, bagi oksigen je. Lepas tu duduk sehari 2 hari, kena pula. Kena sesama, kena balik. Kena pergi hospital balik. Jadi macam mana kita nak selesai masalah tu? Jadi bagi hidrogen ni setakat, pada masa tu segar lah sebentar. Lepas tu kena balik. Jadi macam mana kita nak selesai betul, nak selesai masalah dia ni, nak rawat betul-betul dengan ada jual. Tapi hak moleknya ada jual di klinik Ambo, ramai jual. Air ni sebotol kita jual RM5 dan biasa orang ambil 2 botol RM10. Ada jual air tu, tetapi hak mau paling molek sekali boleh dengan ambil semesing lah. Jadi malam kita boleh sedut. Malam boleh sedut. Air boleh. Lelah, inilah cara dia. Lelah berapa lama dah? Sedut pakai ni, pakai. Jadi sampai bila nak buat macam tu? Jadi cara yang kita buat 30 tahun dah. 30 tahun nak orang dia duduk lelah. Apa ni? Ada perubahan kau teruk ke macam mana? Jadi itulah cara dia. Jadi makna kalau kita nak hilang daripada penyakit, itulah cara dia. Macam mana Kak? Cikgu? Ada urut tadi saya tak nampak. Saya rasa macam Ini dah nampak. Dan ni kita dengar ni perkongsian hak mana dah sudah dah cikgu. Cerita sikit macam mana perubahan? Saya rasa macam colourful sikit. Boleh nampak jelas lah warna-warna nampak habis dah. Nampak. Sebelum ni? Tadi saya tak nampak huruf. Tak nampak huruf. Kalau saya macam ni saya nampak. Atas tu memberi kesan tu tadi saya tak nampak. Okey. Saya nampak. So kita boleh nampak lah. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama. Okey. Lepas ni kita akan sedut pula. Apa mana yang dah habis tu. Sebenarnya adik kakak semua, sebenarnya pada hari ini bertuah. Sebab kita boleh buat 3 jenis rawatan ni dengan satu bayaran. Tambah nak oyak. Kalau tempat Ambo di klinik buat mata saja tu RM50. Cas. Mata saja RM50. Kalau sedut ni setengah jam ni. Sedut saja RM10. Sedut saja pun RM50. 100 dah. Air pula kena bayar pula. Tapi hari ni dengan 2 jam ni, dengan 2 jam boleh buat berlaku RM50. Jam yang jauh lebih murah sebenarnya. Apa dia? Dia berbeza lah. Setiap orang ni berbeza. Ada setengah orang sebulan, ada setengah 3 bulan, ada 4 bulan. Ya? Dia lain-lain. Tapi memang kena buat gitulah. Okey Okey, jadi lepas ni, ni kita akan buat bahagian kedua, iaitu kita nak sedut hidrogen pula. Dah habis dah mata, kita pergi bahagian kedua, nak sedut hidrogen. Jadi kita boleh rasa sendiri. Jadi
hidrogen ni lah orang panggil hot terbaiknya. Sebabnya sambil tidur pun boleh sedut ni. Saya naik tangga pun leluh. Gana? Saya naik tangga. Ni jadi kalau naik tangga pun lelah, maksudnya memang berat benar lah paru-paru tu. Jadi lelah ni macam mana kita nak pulih paru-paru tu? Jadi nak pulih paru-paru tu lah kata nak kena sedut sendiri ni. Sedut ni air pun minum air tu, malam guna mata tu. Macam tu. Memang kena buat gitu. Lagi cepat lah boleh pulih. Okey, jadi sementara kita nak tukar lah daripada sedut ke ataupun nak pergi tandas dulu ke, dah boleh tanya lah sementara kita lepas tu saya sedut.